Semakin hampir ke tarikh perbicaraan kes Yusof Rawta saman PMX, semakin bertambah pula drama kes ini. Hari ini media laporkan PMX mohon kepada Mahkamah Tinggi untuk rujuk kepada Mahkamah Persekutuan bagi menentukan antaranya sama ada Perdana Menteri kebal daripada saman sivil yang difailkan oleh Yusof Rawta, sama ada dia ada imuniti ataupun tidak terhadap saman sivil yang telah difailkan oleh Yusof Rawta. Dan sementara menanti perkara itu diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan, beliau mohon supaya perbicaraan kes Yusof Rawta saman beliau ditangguhkan. Ini drama terkini. Sebelum ini kan dah ada drama menghampiri tarikh perbicaraan kes Yusof Rawta saman PMX. Kan tiba-tiba beliau ditangkap sebab didakwa ada senjata dan dadah dalam kereta beliau. Masa perbicaraan kes jenayah Yusof Rawta ini, tiba-tiba lubang kunci kereta tak ada. Dakwaan saksi, Yusof Rawta buka kunci secara manual di pintu itu. Tapi masa perbicaraan tengok-tengok, lubang kunci pun tak ada. Macam mana Yusof Rawta nak buka secara manual? Itu drama dulu. Ni hari ni drama yang lain pula. Saya rasa pelik sebab kita tak pernah dengar isu Perdana Menteri kebal daripada tindakan undang-undang. Yang kita pernah dengar mungkin imuniti raja-raja. Itu pun raja-raja masih boleh dibicarakan di mahkamah khas, dipanggil special court. Tetapi Perdana Menteri kebal ni kita tak pernah dengar. Tiba-tiba PMX mohon untuk Mahkamah Tinggi rujuk Mahkamah Persekutuan untuk tentukan isu imuniti seorang Perdana Menteri. Masih pelik lah.